Baiklah para hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Dato' Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim, Timbalan Esko Sains dan Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital. Hadirin dipohon untuk berdiri. Dengan penuh semangat, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya dan Budaya Membaca. Dipersilakan. Diteruskan dengan bacaan ikrar Rukun Negara yang akan dipimpin oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Nasir bin Yusof. Dengan hormatnya dipersilakan. Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan dan para hadirin dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Yang berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim, Timbalan Esko Sains dan Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital. Yang berhormat Datuk Haji Rosli bin Abdullah, Timbalan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama, merangkap pengurusi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Yang berusaha Encik Muhammad Aizamudi bin Muhammad Idris, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Yang berusaha ahli-ahli lembaga pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan serta para pelajar sekalian. Alhamdulillah bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir pada pagi yang berbahagia ini di majlis peluncuran Anugerah Melaka Membaca sempena program Jom Baca Bersama 10 Minit Peringkat Negeri Melaka yang bertemakan Nikmati Saat Ini bagi tahun 2025. Majlis merangkakan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim atas kesediaan hadir ke majlis pada pagi ini. Bagi memberkati majlis dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Azri bin Amran, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Melaka untuk memimpin lafaz doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala sifat keagungan dan kebesaran-Mu serta dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari yang penuh keberkatan ini bersempena dengan majlis peluncuran Anugerah Melaka Membaca Peringkat Negeri Melaka tahun 2025. Sempena program Jom Baca Bersama 10 Minit yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim, Timbalan Exco Sains dan Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital. Kami menadah tangan dengan penuh rasa kehambaan terhadap keagungan-Mu serta menzahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah,
agar Engkau jadikanlah majlis ini sebagai majlis yang Engkau redai, berkati dan juga rahmati. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami, tenaga penggerak, pustakawan, pendidik dan para pencinta ilmu, agar mereka terus diberi kekuatan dan ilham untuk memartabatkan ilmu serta menyuburkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Jadikanlah usaha ini sebagai medan untuk membina generasi yang berilmu, berpandangan jauh dan sentiasa berpaksikan kebenaran, serta pimpinlah kami untuk terus mengembangkan potensi diri melalui ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya munzilal barakat, sucikanlah hati kami dengan cahaya ilmu, bukakanlah pintu-pintu hikmah kepada kami, suburkanlah dalam diri kami kecintaan terhadap ilmu, dan tanamkanlah semangat suka membaca di dalam diri kami, agar dapat kami menjadi umat yang berilmu, berakhlak dan juga berwibawa. Hiasilah negeri ini dengan masyarakat yang celik akal dan halus budinya, yang menjunjung ilmu sebagai teras kemajuan dan menjadikan amalan membaca sebagai jambatan kepada kefahaman, kebijaksanaan dan kemakmuran. Allahumma ya qadiyal hajat, jadikanlah segala usaha dan program ini sebagai amal jariah yang berpanjangan, yang mengalir pahalanya selama mana ilmu disebarkan dan manfaatnya dirasai. Lindungilah kami dari segala keburukan dan berkatilah segala usaha kami dalam memartabatkan ilmu dan membudayakan amalan membaca di negeri Melaka yang bertuah ini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azri bin Amran di atas pimpinan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada pagi ini diberkati. Keris bersarung, ukiran halus, tersisip kemas di pinggang raja. Buku dibaca, jiwa pun lurus, akal terbuka, hilang alpa. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim, Yang Berhormat Datuk Rosli bin Abdullah, tuan-tuan, puan-puan para hadirin sekalian untuk menyaksikan montaj program Jom Baca Bersama 10 minit bagi tahun 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka-ku Baju Jaya, rakyat bahagia. Mengambil dunia, bijak laksana tuan berani, laksana jebat Assalam Malaysia Madani. Kalau tuan tidak membajak, jangan membajak sampai ke senja. Kalau tuan nak jadi bijak, mencari ilmu dengan membaca. Program ini adalah lambang kesatuan dan kesungguhan kita untuk menyemarakkan budaya ilmu. Satu budaya yang menjadi asas tamadun yang cukup hebat dan yang besar dan bangsa yang bermaruah. Ini bukan hanya satu acara tahunan, tetapi satu seruan untuk kita menjadi seorang yang berjiwa kental, seruan jiwa, gerakan nasional yang menyatukan rakyat tanpa mengira usia, latar belakang maupun lokasi dari bandar hingga ke desa. Sesungguhnya, membaca adalah satu jambatan ilmu, jambatan yang menghubungkan kita kepada dunia lebih luas, kepada idea, inspirasi dan pengetahuan yang membentuk peribadi serta mencorak masa depan. Setiap ayat yang dihayati bukan hanya memberikan makna tetapi membina jati diri. Setiap cerita yang ditelusuri mencetuskan imajinasi dan setiap ilmu yang ditiba menambahkan keyakinan diri untuk melangkah lebih jauh lagi. Jadikan 10 minit ini sebagai langkah kecil mencipta gelombang besar untuk menjadikan Melaka sebuah negeri berilmu, berbudaya tinggi dan berdaya saing. Kerana 10 minit ini akan lahir 1000 impian, 1000 perubahan untuk masa depan Melaka dan Malaysia. Sebuah negara dan negeri yang kita cintai, meniti titi di waktu pagi
embun menitis menyegar rasa, ilmu dibaca menyinari diri, Melaka unggul, rakyat sejahtera. Hadirin sekalian, tibalah masa yang dinanti. Program Jom Baca Bersama 10 Minit tahun 2025. Program ini merupakan inisiatif tahunan dalam usaha menyemai minat membaca dalam kalangan masyarakat. Seperti kata pepatah, ilmu itu pelita hidup. Maka marilah kita sama-sama berhenti sebentar, buka helaian buku dan hayati ilmu selama 10 minit sebagai tanda sokongan terhadap budaya ilmu dan pembacaan. Untuk itu dipersilakan Yang Berhormat Datuk serta para hadirin sekalian untuk memulakan pembacaan selama 10 minit. Dipersilakan.
Baiklah para hadirin sekalian, kita berikan tepukan gemuruh kepada semua yang telah berjaya membaca bersama untuk tempoh 10 minit. Dari satu muka ke satu halaman, dari 10 minit ke sejuta pengalaman. Teruskan membaca kerana setiap helaian membuka dunia. Semoga 10 minit yang kita luangkan ini menjadi langkah kecil menuju perubahan besar ke arah masyarakat yang berilmu dan berbudaya. Kerana satu bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Teruskan membaca bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Langit gelap bertabur bintang, angin malam mendingin rasa. Membaca itu perbuatan cemerlang, mewarisi bijak si anak bangsa. Bersempena program Jom Baca Bersama 10 minit pada hari ini juga, kita akan bersama-sama menyaksikan majlis peluncuran Anugerah Melaka Membaca bagi tahun 2025. Untuk makluman semua, Anugerah Melaka Membaca merupakan satu kempen bagi menyokong dekad membaca kebangsaan yang bertujuan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membaca dan bangsa Malaysia berilmu bertaraf dunia menjelang tahun 2030. Anugerah Melaka Membaca ini memberi fokus untuk meningkatkan jumlah pembacaan, jumlah pembaca dan sasaran pembaca yang lebih inklusif. Anugerah Melaka Membaca ini akan memberi pengiktirafan kepada usaha penyediaan sumber maklumat seperti perpustakaan, bilik bacaan dan sudut bacaan serta individu yang membudayakan pembacaan dan keilmuan dalam kehidupan seharian. Bunga melati di tepi laman harum mewangi sepanjang hari. Majlis dimulai penuh kehormatan. Ucapan aluan dipersilakan kini. Majlis peluncuran Anugerah Melaka Membaca sempena program Jom Baca Bersama 10 minit peringkat Negeri Melaka tahun 2025 pada pagi ini akan diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Rosli bin Abdullah, Timbalan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama merangkap pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'firna hikmataka anshur 'alaina min hazaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam laku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, adinda saya Yang Berhormat Dato' Muhammad Nur Helmi Abdul Halim, Timbalan Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital. Satu tepukan untuk YB Helmi. Terima kasih Datuk sudi bersama-sama pada pagi ini. Yang berusaha Encik Muhammad Aizamudi bin Muhammad Idris, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perpustam, yang berusaha ketua-ketua jabatan peringkat negeri dan persekutuan, ahli-ahli lembaga pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perpustam, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan kalimah mulia Alhamdulillah dan memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini dalam majlis peluncuran Anugerah Melaka Membaca sempena program Baca Bersama 10 minit peringkat Negeri Melaka bagi tahun 2020. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pada hari ini, yang mana kehadiran tuan-tuan dan perempuan di sini amat-amat kami mengalukan. Kerana dengan kehadiran tuan-tuan dan perempuan menyerikan lagi suasana kita pada pagi ini. Terima kasih lagi jauh datang ke sini.
terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang datang kat sini. Datang bukan sebarang datang penuh berisi ilmu. InsyaAllah anak-anak semua hari ini kita datang bukan saja untuk membaca 10 minit, tapi akan membaca sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita. Bagi pihak Perpustam, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim yang dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini dan seterusnya merasmikan program kita pada pagi ini. Semoga kehadiran yang berhormat Datuk menambahkan seri kita pada pagi ini. Untuk makluman semua, pada hari ini 23 April 2025 merupakan program Jom Baca Bersama 10 Minit yang mana program simbolik pembacaan yang diadakan serentak di seluruh negara bagi menyemai minat membaca agar budaya membaca terus subur di dalam kehidupan masyarakat di negara ini. Bertepatan dengan program Jom Baca ini yang telah memasuki tahun ke-12, Perpustam mengambil peluang untuk meluncurkan anugerah Melaka Membaca yang merupakan anugerah julung kali diadakan di negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perpustam telah mendapat satu suntikan yang sangat berharga bagi terus menyemarak dan memperkasa program Galakan Membaca apabila di dalam bajet 2025 yang amat berhormat Ketua Menteri telah mengumumkan anugerah Melaka Membaca yang diperkenalkan bagi menyemai budaya ilmu melalui pembangunan melalui pembacaan di bawah inisiatif pembudayaan masyarakat berilmu dan bermotivasi. Anugerah Melaka Membaca ini akan menjadi nilai tambah bagi menyokong dekad membaca kebangsaan yang bertujuan mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara membaca dan bangsa Malaysia berilmu bertaraf dunia menjelang tahun 2030. Anugerah ini memberi fokus untuk meningkatkan jumlah pembacaan, jumlah pembaca dan sasaran pembaca yang lebih inklusif. Melalui anugerah membaca ini, kerajaan akan memberi pengiktirafan kepada ikon pembaca Melaka yang mana pemilihan ikon pembaca ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada masyarakat dalam menjadikan pembacaan atau celik maklumat sebagai suatu budaya yang boleh meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Ikon pembaca Melaka dibahagikan kepada kategori kanak-kanak, belia, dewasa, penjawat awam dan orang kelainan upaya agar memudahkan mereka mempromosi amalan membaca di kalangan mereka sebagai salah satu gaya hidup dalam menjadikan masyarakat berpengetahuan tinggi seiring dengan negara maju. Selain ikon pembaca, anugerah Melaka Membaca juga akan mengiktiraf pembaca terbaik kepada mana-mana individu yang menjadikan membaca sebagai satu gaya hidup dalam menyuburkan pembudayaan keilmuan dan maklumat dan yang penting mereka ini menggunakan perkhidmatan perpustakaan awam di seluruh negara Melaka, di seluruh negara. Bagi pembaca terbaik ini terdapat 5 kategori yang dipertandingkan iaitu kategori kanak-kanak, belia, dewasa, warga emas, pesara dan orang kelainan upaya. Satu lagi pengiktirafan di dalam anugerah Melaka Membaca adalah gerbang maklumat ilmu terbaik, perpustakaan terbaik yang diperkenalkan kerana kemudahan perpustakaan, sudut atau bilik bacaan sangat penting dalam usaha menyuburkan pembudayaan keilmuan kepada masyarakat kerana menjadi satu saluran sumber maklumat untuk menerapkan minat membaca kepada seluruh genap lapisan masyarakat. Kategori gerbang ilmu maklumat yang dipertandingkan adalah gerbang maklumat ilmu terbaik kategori rumah, pejabat, kerajaan, swasta, rumah ibadat, sekolah dan institusi pengajian tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi anugerah Melaka Membaca ini, Perpustam telah mencipta satu slogan bagi menyokong kempen Galakan Membaca, iaitu makin pedas makin membaca. Konsep makin pedas makin membaca ini boleh dihuraikan sebagai satu metafora untuk memberikan pendedahan kepada anugerah ini kepada Melaka sinonim dengan keenakan asam pedas seperti asam pedas yang membangkitkan selera. Membaca pula membangkitkan minda,
Misalnya dengan membaca satu tajuk yang panas dan hangat, sifat ingin tahu menjurus kepada pembacaan yang lebih mendalam. Semakin hangat topik yang dibaca, semakin semangat untuk kita mencari maklumat selanjutnya. Pedas menjalar di hujung lidah, namun nikmat takkan sirna. Ilmu dicari tiada gundah, semakin pedas, semakin membaca. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai membaca bersama-sama 10 minit tadi. Untuk makluman semua, program inisiatif membaca yang mula diperkenalkan pada tahun 2014 adalah cetusan idea oleh Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia dengan konsep berhenti sebentar daripada melakukan apa jua pekerjaan dan membaca selama 10 minit tidak kira di mana kita berada. Walaupun dalam tempoh yang singkat, ia diharapkan dapat merangsang minat masyarakat untuk mula membaca. Program yang diadakan Saban tahun ini dijalankan pada bulan April sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia yang diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO yang disambut pada tanggal 23 April setiap tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program Jom Baca ini telah menjadi satu jenama membaca di peringkat kebangsaan dan ini terbukti dengan peningkatan diri setahun ke setahun sama ada penyertaan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit di peringkat Negeri Melaka dan juga di peringkat kebangsaan. Di Negeri Melaka bermula pada tahun 2014 sehingga tahun lepas iaitu tahun 2024, data terkumpul penganjuran telah mencatat seramai 1,998,092 orang. Manakala seramai 53,459,068 orang peserta berjaya dihimpunkan di seluruh negara. Besarlah harapan kami agar penyertaan pada tahun ini terus mencatat kenaikan. Untuk makluman semua, data ini diterima melalui laporan yang dihantar ke Perpustakaan Negeri dan juga penyertaan secara dalam talian melalui link yang telah diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan program Jom Baca pada tahun ini juga sangat bermakna kerana Perpustam turut mengambil inisiatif untuk meluncurkan anugerah Melaka Membaca. Pelbagai pengisian turut diisi pada program kali ini, iaitu program Bicara Bedah Buku, program Jejak Maklumat, Bengkel AI, Bengkel Literasi Maklumat, pertandingan mewarna, pameran dan banyak lagi sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia ini. Perpustam berbesar hati untuk mengumumkan mulai semalam 22 April sehingga 30 April 2025 adalah hari tanpa denda, yang mana peminjam buku yang lewat meminjam buku tidak akan dikenakan sebarang denda. Satu berita yang menggembirakan. Dulu lambat bayar, lambat pulang buku kena bayar. Hari ini tak ada. Tapi beberapa hari saja. Jangan lupa kena bayar, kena pulang juga buku tu nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perpustam turut mendapat kerjasama yang erat dan sokongan sepenuhnya daripada Kerajaan Negeri Melaka untuk semua jabatan kerajaan menjalankan program Jom Baca Bersama 10 minit. Selain itu juga kita mendapat sokongan daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta semua tadika dan tabika di bawah Kemas, Perpaduan dan Jabatan Agama Islam Melaka. Dan yang paling utama sekali ialah kerjasama yang erat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk pelaksanaan di semua sekolah. Perpustam melalui 64 buah rangkaian perpustakaan awam di seluruh negeri Melaka yang meliputi perpustakaan negeri, cawangan, komuniti, pekan, desa dan bas bergerak akan terus bergerak menjalankan program-program galakan membaca dan mengharapkan kerjasama yang erat dari semua pihak bagi membudayakan amalan membaca di kalangan masyarakat. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada pihak Perpustam selaku urus setia kerana betul-betul lumus untuk menjayakan program ini. Sekali lagi, merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan sekalung penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim, Timbalan Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital yang hadir bagi menyempurnakan program kita pada hari ini. Pada hadirin sekalian, terima kasih banyak-banyak. Semoga berjumpa lagi pada penganjuran di masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Rosli bin Abdullah, Timbalan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama merangkap pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka di atas ucapan yang disampaikan.